Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi masak lemak cili api batang keladi dengan udang. Lepas tu Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Okey, mula-mula Cik Tah ada bawang merah, Cik Tah ambil 100 gram. Ni cabai Melaka Cik Tah ambil 20 gram. Ni bawang putih Cik Tah ambil 20 gram. Lepas tu ni kunyit hiduk ni Cik Tah ambil 15 gram. Lepas tu Cik Tah ada udang 300 gram nah. Okey, lepas tu Cik Tah ada beberapa batang keladi nah untuk kita nak rampai dia. Lepas tu Cik Tah ada 1 kotak santan 200 ml dan asam keping untuk kita nak rabus batang keladi ni. Okey, lepas tu mula-mula sekali Cik Tah akan kupah ni. Cik Tah akan buang urat batang keladi ni dulu nah sebelum Cik Tah pergi blend ni. Ni proses ni pun lama juga sebab kita nak kena okey. Sebagaimana Cik Tah duk share dah sebelum-sebelum pada ni. Kita biasalah cara kita buang dia punya ni. Dia punya benang ni nah. Lepas tu ingat yang mana Cik Tah duk share. Kalau kata rasa GATAI di tangan tu, maksud kata memang dia GATAI. Sebab apa yang Cik Tah duk sebut duk heja ni pasal arwah mak Cik Tah tak pergi sebut. Tapi sungguh kami dulu masa kecil-kecil kan. Mak dah buat sayur keladi ni tak berani sebut GATAI. Mak pun heja juga dulu. Buang macam ni. Okey, keladi ni dia ada 2 jenis nah sahabat-sahabat nah. Yang Cik Tah dapat ni keladi batang dia ni batang kecil. Dia ada satu tu dia batang besar. Batang besar pun okey lah juga, tapi batang ni dia rapuh, dia sedap nak saya tahu lagi. Kalau kita masak lama pun dia tak dia tak benyai sangat. Okey, lepas tu tunggu sat. Kita nak kupas dia tu sampai habis ni sat nah. Okey, kok lah ada anak Cik Tah tanya yang mana kok baru-baru nak belajar kan. Cik Tah pasal apa nak kena buang dia punya benang ni? Okey, memang kena buang. Nak saya tahu bagi sat lagi kita pepuk bukan nak maklumat. Sat lagi kok dia belah nak angkung tu nak saya tahu bagi Allah payah nak lepas nah. Kok mana pun mesti dia kena buang punya. Yang mana yang pandai ke tak pandai ke tetap kena buang. Seelok-eloknya tu bagi sampai kata ni lah sampai benang kecil ni. Elok dah. Yang tu nah jangan bagi kata ada sikit pun. Kalau kata mak Cik Tah, arwah mak Cik Tah dulu dia buat ni cukup cermat. Bukanlah nak puji tapi memang pun. Kita makan tu tak ada berbenang apa dah. Okey, alhamdulillah siap dah. Cik Tah bersiang dia. Okey, lepas tu Cik Tah basuh dia tak sat ni. Lepas tu tangan Cik Tah ni tak GATAL lah. Alhamdulillah nah. Okey, Cik Tah berkongsi daripada sahabat Cik Tah. Dia kata Cik Tah kalau kata GATAL tu kita boleh masukkan asam keping. Lepas tu Cik Tah duk cuba dah resepi dia. Setakat lah ni alhamdulillah memang tak ada rasa pun GATAL tu. Terima kasih pada sahabat Cik Tah tu nah. Okey, lepas tu Cik Tah akan didihkan ayak dulu nah. Cik Tah akan didih ayak dulu. Lepas tu baru Cik Tah masuk keladi. Bukan pasal apa. Cik Tah tak mau nak bagi dia benyai sangat. Kita tak mau. Bila kita masuk sekali tu dia jadi dia masak sekali tu dia tak mau. Cuma kita bagi ayak ni dia mendidih. Kita masuk keladi. Biar sat dalam 3-4 saat macam tu. Lepas tu kita tutup api. Kita tudung. Lepas tu kita tunggu sat. Jangan duk bok. Tak mau lama-lama dia benyai, dia tak sedap. Cuba tengok anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah. Kalau boleh dapatkan keladi
Yang batang kecil macam ni lagi sedap, dia rangup nak saya bagi. Okey, lepas tu untuk siapa nak pergi jalan-jalan di pekan tu, cik Tan nak beritahu siap-siap pakailah sarung tangan. Saya ikut nak bayar duit ke, tengok-tengok nak scan QR ke, tengok-tengok tuduh tangan merah penungku adik tu tanya makcik ada masa apa hari ni. Dia tahulah, tu mesti getah keladi. Tak getah keladi, getah pelam. Dua tu lah. Nah, lepas tu tunggu sat, cik Tan nak tunggu sampai ada mendidih nah tu. Okey, ni ayak pun dah panas dah mengelegak dah tak sat nah. Okey, dah mengelegak tu kita akan masuk asam keping. Masuk asam keping. Lepas tu kita masuk apa ni batang keladi ni nah. Okey, masuk batang keladi. Okey, keladi kita pun dah mendidih, kita akan katuk api. Katuk api, lepas tu kita akan tudung. Biak dia. Lo ni sementara kita nak tunggu bagi dia, kita kata dia dalam proses masak lah juga. Sebab ayak pun panas, lepas tu kita tudung dia kan. Kita akan blend bahan-bahan ni. Okey, bahan-bahan tadi dah lumat laik dah. Kita blend dia. Okey, kemudian kita akan masuk sikit saja minyak, bukan banyak, sikit saja. Kita ingat dalam 3 sudu besar cukup. Dia tak mau banyak nah, tak mau banyak. Syarat saja. Nah. Okey, lepas tu kita akan masukkan bahan-bahan yang kita ni tadi ni. Biasalah kita ni tak suka bagi panas sangat. Okey. Saat nah kita akan kocok sikit. Okey, dah naik bau, kita masukkan sedikit saja ayak, sikit dulu. Jangan banyak lagi, sikit dulu. Lepas tu ni keladi yang kita dah sejak tadi, yang kita rebus tadi, kita sejak sakna. Okey, lepas tu masuk sikit dulu ayak. Okey, lepas tu kita masuk udang. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sikit dulu. Ingat nak sahabat-sahabat kita. Pada masa ni kita perasakan dia, ikut kita rasa masing-masing. Nak masuk garam lebih ke, gula lebih ke, perasa lebih ke, ikut. Ni kita masuk 2 sudu KFC gula. Okey, dalam bahan ni tak ada apa yang masin. Kita akan masuk 2 sudu garam. Andai kata tak masin, kita tambah sendiri tambah sendiri. Lepas tu sedikit perasa. 2 sudu juga. Okey. Ni udang kita pun dah berubah color dah. Kepala dia nak bertemu dengan ekor dah. Kita akan masuk santan. Bismillahirrahmanirrahim. Santan. Kalau kata anak-anak, sahabat-sahabat kita yang mana nak buat lebih tu, buah lebih santan ni, dia lemak lagi nak santan lagi. Okey. Lepas tu baru kita masuk ayak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak sangat, kita tak mau dia kuah banyak macam kuah sup tu, tak mau. Bagi dia berdadu-dadu sikit. Allah Tuhan, sedap lah nak kata lagi. Okey, untuk yang mana nak makan pedas lagi tu, boleh gandakan ukuran cabai tu, boleh. Lepas tu ikut kita rasa masing-masing. Rasa tengok ada berasa apa. Dia kena ada rasa. Masam tadi ni, kita ambil keladi, kita tak basuh dah Kita tak basuh dah, kita sejak tu, kita aci dah. Lepas tu di keladi tu dah ada asam keping dah kita masuk dah. Tak maulah masam sangat, bagi dia light saja. Lepas tu ni dah kita tunggu dia bagi sampai mendidih. Okey, yang mana anak-anak sahabat-sahabat kita kot ada daun kunyit boleh lah kalau nak masuk. Tapi kalau kata ikut resepi dia memang macam ni sahaja. Okey, lepas tu anak-anak sahabat-sahabat kita tunggu. Kita dah tunggu sampai mendidih. Tak lagi kita nak berida tunggu. Alhamdulillah, siap dah. Masak lemak, cili api, batang keladi dengan udang.
Nak anak-anak sahabat-sahabat Cik Tau buat tengok dengan izin Allah ni dia, bukan nak kata. Tang keladi tu ambil power betul-betul nak. Macam mana Cik Tau share, kita kena buang dia punya benang tu elok-elok. Lepas tu Cik Tau nak kongsi sekali lagi. Masa kita basuh, dah basuh apa semua, dah cuci, letak air bagi mendidih. Dah bok mendidih tu, masuk keladi. Masuk keladi, bagi dia mendidih sekali lagi. Bagi keladi tadi tu mendidih sekali lagi, kucap. Lepas tu tunggu dalam 3-4 saat, tutup api, tutup. Bagi dia mendidih dulu. Baru tunggu 3-4 saat, baru tutup. Biar dia duk masuk di dalam tu. Jangan masuk terlampau lama. Bukan masa apa, bila terlampau lama dia jadi macam tak rangup sangat. Nak kata dia tak masuk sangat tu, dia masuk. Bukannya kita nak makan mentah kan. Lepas tu Cik Tau pun nak pergi makan nasi tengah hari awal sikit hari ni. Lepas tu Cik Tau nak bagi tahu go dia. Cik Tau ni, kami ni takkan nak buat ni saja. Nak makan dengan kicap kan, nak tuang dengan Tok Yu saja kan. Tak. Go dia ni ikan masin. Tak tahu nak cerita lah. Kita cerita kemudian hari lah. Okey. Sekian kongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak Cik Tau semua Okey, jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tau Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.